Okey, ini kawasan yang kedua. Kawasan kedua ni kita akan tanam sayur. Luasan dia 10x10. Lebar 10x10. Macam 100 kaki persegi. Di sini mungkin kita akan letak kangkung dan juga asparagus, insyaAllah kita cuba tanam. Jadi buat masa ni kita plotkan 2 tempat untuk tanam sayur. Sebenarnya ada satu lagi belah tepi ni, tapi kita reserve dulu lah, kita buat bagi jadi dulu. Lepas ni kita tanya ruang ni. So, InsyaAllah lah ada 3 ruang untuk kawasan sayuran dalam kebun Matua Lestari ni. Pokok Matua pun kita tengok dah 2 minggu. Kita tengok ada progres yang baik. Kita tengok ni satu contoh pokok Matua yang dah tinggi dan pucuk dia pun dah naik. Ni pucuk baru. Ni baru 2 minggu. Jadi alhamdulillah. Kita doakan yang terbaik lah untuk hari ni. So dekat hampir 9.30 sekejap lagi adik ada kelas. So kita berhenti dulu lah ya. Jadi kita main dalam pukul 8. Dalam sejam setengah kita baru jalan sikit. Yang penting kita konsisten untuk jaga dan kita cubalah maksimumkan penggunaan tanah. Doakan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.